Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulhari dari Eduvite Studio ingin melaporkan untuk TVSS SMK Kota. Kini saya berada di Dewan Kota Jelasin, Kota Baru, Kelantan bersempena dengan Majlis Anugerah Cemerlang SPM 2025 yang berlangsung pada hari ini 12 April 2026 seawal jam 7.40 pagi. Majlis diadakan bagi meraihkan pelajar-pelajar yang telah mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2025. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini, di dalam Dewan Kota Jelasin, di bawah rahmat-Mu yang terbentang luas, Assalamualaikum, saya Muhammad Zulhari dari Eduvite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Soalan, silakan anda perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nur Sabrina binti Syafah Haizan. Okey, soalan pertama, apakah rahsia kejayaan anda? Sebenarnya saya tak adalah study hard, tapi just fokus macam cikgu mengajar je lah. And then sebelum exam betul-betul baca semua dan hafal je lah. Okey, soalan kedua, siapakah yang paling memberi inspirasi kepada anda? Orang yang memberi inspirasi kepada saya ialah abang saya yang dia juga mendapat 9A+ dalam SPM. Dialah yang mengajar dan selalu memberikan sokongan kepada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum, saya Muhammad Zulhari dari Eduvite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Sila anda perkenalkan diri. Nama saya Nurul Hana binti Anwar. Okey, soalan pertama, apakah cabaran terbesar anda? Okey, dari segi pelajaran, masa tingkat tepat yang baru masuk belajar elektif ni, kita pilih subjek elektif tu memang sangat tough lah. Sebab nak fokus dalam kelas tu memang sangat payah. Sebab bagi saya accounting, ekonomi dan MAT ni payah lah kalau macam kita tak fokus daripada awal. Tapi Alhamdulillah saya boleh lah. Okey, soalan kedua, apakah nasihat anda kepada rakan-rakan? Nasihat saya kena fokus dari kelas lah tu. Tapi kalau saya tak buat pun gitu. Tapi dari segi dengan cikgu, please kena hormat lah cikgu. Gapa-gapa duduk dari kelas tu, kalau tak payah terus tanya, maybe boleh. Nanti dapatlah gapa-gapa ilmu daripada cikgu. Ya. Okey, terima kasih.